Sebenarnya dia cuba menimbulkan satu pergolakan, satu kemarahan dan kebencian. Kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang memuji Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi atau lebih dikenali sebagai Pak Lah kerana mudah lepaskan jawatan menarik perhatian. Dalam suasana sayu, negara kehilangan seorang negarawan ulung, Tun masih sempat mencari modal politik dengan menyindir kepimpinan hari ini melalui perbandingan kepribadian Pak Lah. Menurut Tun, Pak Lah menjadi contoh pemimpin yang rela berundur selepas prestasi pilihan raya menurun. Namun dalam kita mengimbau jasa Pak Lah, jangan kita lupa hakikat sebenar yang berlaku di sebalik keputusannya untuk berundur. Fakta sejarah menunjukkan Tun Mahathir sendiri merupakan antara individu yang paling lantang mendesak Pak Lah agar melepaskan jawatan. Hubungan mereka mula tegang selepas pembatalan projek jambatan Bangkok ke Singapura dan kemudiannya menjadi lebih buruk selepas PRU 2008 apabila prestasi Barisan Nasional merosot. Ketika itu, Tun Mahathir lah yang lantang mengkritik kepimpinan Pak Lah malah sanggup keluar UMNO pada Mei 2008 sebagai tanda protes. Tekanan demi tekanan yang diberikan akhirnya mendorong Pak Lah berundur pada April 2009, membuka jalan kepada Datuk Seri Najib Razak mengambil alih tampuk pemerintahan. Jadi, apabila Tun Mahathir hari ini memuji Pak Lah kerana mudah melepaskan kuasa, ia agak ironik kerana tekanan paling kuat datang daripadanya sendiri. Lebih menarik, Tun mengatakan Malaysia akan menjadi negara aman sekiranya semua pemimpin mengikut jejak langkah Pak Lah. Tun seolah-olah lupa episod ketika beliau kembali menjadi Perdana Menteri melalui Pakatan Harapan. Bukankah ketika itu beliau sendiri enggan menyerahkan jawatan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang telah dipersetujui dalam perjanjian bersama PH? Sebaliknya, Tun memilih untuk meletakkan jawatan secara mengejut pada Februari 2020 tanpa berbincang dengan kepimpinan PH, sekaligus menjatuhkan kerajaan dan membuka laluan kepada pengkhianatan politik yang membawa kepada pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. Malah ramai penganalisis berpendapat tindakan tersebut sebenarnya bertujuan untuk menghalang Anwar daripada menjadi Perdana Menteri. Sebenarnya, itu bukan kali pertama Tun meminggirkan Anwar. Kali pertama berlaku pada tahun 1998 apabila beliau memecat Anwar daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Timbalan Presiden UMNO. Bukan itu saja, rasanya Tun juga lupa bahawa beliau juga pernah dikenali sebagai tokoh yang mahu terus berpengaruh dalam UMNO walaupun sudah bersara. Pak Lah sendiri pernah membidas Tun kerana cuba bertindak seperti pengarah pemilihan parti, menentukan siapa yang patut dinaikkan dan siapa yang patut disingkirkan. Pak Lah menyifatkan tindakan Tun sebagai punca perbalahan dalam UMNO. Dia berlagak seolah-olah dia menjadi sebagai pengarah kepada pilihan parti, menentukan orang itu yang boleh pegang jawatan ini, orang ini pegang jawatan itu, siapa yang perlu ada dalam parti, siapa yang perlu dikeluarkan. Apa hak dia buat begitu? Sebenarnya dia cuba menimbulkan satu pergolakan, satu kemarahan dan kebencian. Apakah salah sangat orang yang bekerja dengan saya? Ia tidak dapat dinafikan bahawa Allahyarham Pak Lah ialah seorang pemimpin yang tenang, bersederhana dan tidak gila kuasa. Tetapi dalam mengenang kepribadian beliau, jangan kita lupa realiti politik ketika itu bahawa tekanan terbesar datang daripada Tun Mahathir sendiri.